Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey geng, bertemu lagi dengan aku dekat channel Jamdi Fishing. Alright, pagi ni geng, aku ada dekat kampung aku. Plan tu nak cari haruan lah geng, casing haruan untuk bulan puasa ni geng. Hari terakhir, insyaAllah esok kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri geng. Okey geng, pagi ni aku nak try lah geng casing dekat pot kampung aku ni. Lama sangat aku tak main kat sini. Lama sangat aku tak casting kat sini geng. Harap-harap ada manis-manis geng. Okey geng, teruskan menonton dan tengok apa jadi hari ni. Okey geng, pagi ni aku nak cuba guna soft rock dulu geng. Soft rock handmade daripada FJ Craft, model Asuka. Reel aku guna Cambrio Zeus geng. Cambrio Zeus. Mainline ni seingat aku 15 LB, tapi aku lupa aku pakai tali apa. Sebab set ni aku tinggal dekat kampung geng. Rod aku pakai Daiwa Crossfire geng. 10-20 LB. Okay geng, cuba sini geng. Harap-harap ada manis pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, puyuh. Tak laku kan? Tak laku pakai soft rock. Aku tukar pakai soft plastik kan. Cuba. Kok dia nak soft plastik pula. Oh, kasar. Gaya kasar. Alhamdulillah. Strike pertama geng. Alhamdulillah geng, strike pertama. Baiklah. Alhamdulillah. Dia ambil padu. Alhamdulillah lah. Kaca plastik baru dia nak Oh, tu dia. Silau. Silau tari tu. Tari pagi.
Umpan ni dia ambil. Sangkut dah. Ada lagi dah. Tak lekat kan. Oh. Kok lagi geng. Curut. Sini geng. Walaupun saiz macam ni. Ambil. Hila lah. Alhamdulillah geng. Strike kedua hari ni. Pokoknya ambil depan-depan tadi. Sambar lagi. Oh. Main lah sini. Boleh tahan kat geng saiz dia. Angkut sini lah. Deh. Dia saiz. Ni 500 header geng. Kena mata. Tak. Alhamdulillah. Rezeki hari ni geng. Dia. Ui. Berpusing dia. Lama tak mancing sini geng. Seronok betul lah. Okey, jom kita sambung lagi. Plastik pink mencakuk pagi ni geng. Alhamdulillah. Plastik pink mencakuk. Belah sini pula. Gili-gili. Belah sini pula. Jatuh terus ambil. Aku tak sembat ke geng. Jatuh-jatuh terus ambil terus lekat. Alhamdulillah. Rezeki geng. Rezeki hari ni geng. Ada geng, sekok lagi. Saiz. Cun-cun. Saiz dia. Saiz baik geng. Aduh, alhamdulillah. Kelima kan, strike kelima ni. Baru pukul 8:30 pagi kan. Aku target pukul 10 nak balik.
Tapi tengok dalam raga motor mak aku ni, plastik beg 5 kilo je. Kecil kan? Nanti kalau panas lagi ni, aku balik lah. Lagipun nak balik ni, nak beli ni daging ke, ayam ke. InsyaAllah esok raya kan. Persediaan raya. Alhamdulillah, sekok lagi. Tak. Strike ke-6 geng. Strike ke-6 pagi ni. Alhamdulillah. Mungkinkah oh dia tak boleh samai ambil tu dia ikannya di sini. Alhamdulillah geng. Strike yang ke-7 geng. Strike ke-7 naik juga. Kosong saiz geng. Telan Player tak bawa Macam mana nak ambil? Macam mana ni? Saya gorgon lagi geng. Sekor lagi geng. Strike ke-7 hari ni. Alhamdulillah. Okey geng. Alhamdulillah geng. Misi untuk mencari sekor lagi geng. Untuk genapkan untuk dapatkan 7 ekor strike haruan untuk pagi ni geng. Akhirnya tercapai juga hajat aku geng. Alhamdulillah. Okey geng, yang mana baru singgah dekat channel aku ni geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Akhir kata dari aku geng, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, jumpa di next episode. Assalamualaikum. Ada geng, sekok lagi. Saiz.